Golongan B40, penjawat awam, orang asli dan petugas masjid negeri Selangor akan dapat nikmati bantuan bermula RM200 hingga RM85,000. Yang pertama, bantuan bingkas RM300 sebulan diteruskan untuk kategori isi rumah B40. Manakala warga emas uzur dan pesakit terlantar atau kronik akan dapat bantuan bingkas tambahan. Yang kedua, baucer RM200 untuk beli barang keperluan asas sempena CNY, Raya Aidilfitri dan Deepavali pun akan diberikan. Ketiga, Iltizam Selangor Sihat untuk B40 turut diteruskan dengan peruntukan RM200 juta. Yang keempat, penjawat awam Selangor akan dapat bantuan khas kewangan sebanyak 3 bulan gaji. Kelima, pesara ATM dan polis akan dapat voucher shopping RM200 seorang. Keenam, program baik pulih sehingga RM35,000 dan bina rumah baru sehingga RM85,000 untuk orang asli. Last sekali, petugas masjid akan terima sumbangan RM500. Tag kawan dan family Selangor anda supaya mereka pun tahu juga, okey? Boleh dapatkan juga info lebih lanjut belanjawan Selangor dan negeri lain macam Terengganu dan Johor dekat website eCentral. Kami share info best macam ni setiap hari. Follow Insta1.my kalau tak nak terlepas.